Menurut firasat hamba, bukan tuanku yang akan menawan Konstantinopel itu, tetapi putra tuanku. Kejayaannya telah diketahui pada Rasulullah. Ia mengubah darat menjadi lautan. Siapa dia? Kenapa dia pelajari dari Al-Fatih? Ikuti Halakah, pakar tradisi ilmu, ketahuinya di TV9. Kembali bersiaran bersama dengan kami pada malam ni, Halakah, membincangkan tentang makhluk bersayap. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini. Dan sekiranya tuan-tuan di luar sana tidak bersempatan untuk melihat daripada awal rancangan Halakah membincangkan makhluk bersayap ini, boleh menyaksikan siaran ulangan pada setiap hari Isnin 9 pagi di TV9. Halakah akan diulangkan pada hari Isnin jam 9 pagi di TV9, ataupun pada yang punya kemudahan internet boleh saja melihatkan semula rancangan Halakah ini melalui website TV9. Klik saja pada tonton Media Prima, akan ditunjukkan kepada kita tajuk-tajuk yang telah disiapkan. Baik Ustaz, kita masa menjemput kita sebenarnya, barangkali akhir pertemuan kita malam ini, apa kita boleh berikan sebagai pelan tindakan lah, rumusan, khulasah, mukhtasar mufid kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Bad. Sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya dalam kehidupan kita ini, bila kita bicarakan tentang malaikat, yang pertama sekali ialah keimanan kita adalah wajib kepada malaikat, iaitu kita mesti membenarkan kewujudan malaikat dan kita mesti meletakkan tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kita kenalah sedari bahawa dalam kehidupan kita di dunia ini, kita dikelilingi oleh para malaikat. Misalnya, kita mempunyai malaikat yang akan menjaga catatan amalan kita, yang mana amalan ini akan dibawa dan diberikan kepada kita, sama ada amalan itu baik ataupun amalan itu jahat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang dilafazkan daripada sesuatu perkataan melainkan ada raqib atid yang akan mencatatkan. Setakat mana nak dicatatkan itu? Sehingga kan kita kata zahab tu akal tu, saya pergi, saya makan pun akan dicatat oleh malaikat. Hingga kan diceritakan oleh para ulama tentang seorang ulama, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ni sakit tuan-tuan. Bila sakit dia mengerang. Barangkali mengerang. Kalau demam dan sebagainya itu diceritakan kepada Imam Ahmad bahawa malaikat akan menulis erengan sakitnya itu. Maka Imam Ahmad menahan diri daripada menyebutkan rasa sakitnya itu. Kenapa? Kerana takut dicatat eringan itu oleh malaikat. Jadi kita kena sedar wujudnya malaikat di kalangan kita, di keliling kita. Yang keduanya juga, kita perlu menghampirkan diri kita pada malaikat. Minta malaikat datang kepada kita dengan melakukan perkara yang diberadai oleh malaikat. Kita perlu hadir dalam majlis ilmu. Kita perlu hadir dalam majlis zikir. Kita perlu banyak membaca Al-Quranul Karim. Kita perlu membersihkan rumah kita daripada perkara yang tidak diradai oleh malaikat dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita mempunyai qarin daripada kalangan jin dan juga qarin pendamping daripada kalangan malaikat. Qarin di kalangan malaikat dan jin ini akan berusaha untuk membisikkan. Malaikat membisikkan perkara baik kepada kita dan jin membisikkan perkara jahat kepada kita. Bila kita bangun daripada tidur, apa kita nak katakan? Kita tengok jam, lambat lagi kah? Ataupun kita sebut Alhamdulillah, baca doa, ingat kepada Allah Subhanahu. Ini semua bisikan di antara malaikat, dengan bisikan daripada syaitan. Kita nak tidur, apakah kita baca? Kita bacakan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi ada bisikan daripada syaitan, ada bisikan daripada malaikat. Jadi sebab itulah kita perlu mendekatkan diri kita kepada para malaikat. Sebab apa? Dengan kedatangan malaikat kepada kita, rahmat Allah bersama-sama dengan para malaikat, dan kita akan mendapat keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ataupun selawat daripada para malaikat ini sangat penting kepada kita. Hingga kan banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang malaikat berselawat. Orang mengajar kebaikan, malaikat selawat. Orang duduk dalam masjid pun malaikat selawat. Orang yang sembahyang saf yang awal, saf yang pertama pun malaikat selawat dan sebagainya. Justru itu tuan-tuan perempuan, sedarilah kehadiran malaikat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz memberikan kesimpulan atau pelan tindakan yang begitu baik sekali. Saudara sekalian, begitulah perbincangan Halakah kita pada malam ini. Namun jangan lupa, pada kesempatan minggu hadapan kita akan bersama-sama lagi bersiaran menerusi Halakah, dan Halakah pada minggu hadapan mempunyai tajuk yang agak istimewa berdasarkan promo yang telah ditunjukkan kepada kita di awal segmen tadi. Tajuk
pada minggu hadapan ada hubung kaitnya dengan perkara-perkara yang bersifat semangat, mengembalikan kekuatan umat Islam. Apakah tajuk tersebut? Mari kita lihat promo berikut. Itulah tajuknya pada minggu hadapan, iaitu Al-Fatih. Siapa Al-Fatih? Apa itu Al-Fatih? Jangan lupa bersama kami dalam halaqah pada minggu hadapan. Sekian begitulah sekadar pertemuan kita di dalam halaqah pada malam ini membincangkan tajuk makhluk bersayap. Sedarlah bahawa makhluk bersayap ataupun malaikat ini lebih besar, lebih jauh daripada itu. Sebenarnya adalah simbol kasih sayang Allah kepada kita yang menurunkan makhluknya untuk membantu tugasan mentadbir bumi ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, pensyarah Jabatan Bahasa dan Al-Quran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Dan saudara-saudari sekalian, sekian dan demikianlah saja sembang-sembang ilmu kita pada malam ini. Sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tiba